Polis Diraja Malaysia mengambil alih peranan menerajui Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC daripada Bank Negara berkuat kuasa serta-merta. Kementerian Dalam Negeri mengesahkan ia sebagai langkah strategik bagi memperkukuh respons terhadap jenayah penipuan dalam talian yang kian membimbangkan. Tahu kenapa saya panggil tuan? Oh, si tuan. Tujuan saya panggil tuan untuk menerangkan tentang National Scam Response Center bukan kepada tuan, kepada orang-orang awam di luar sana. Itu pun bukan kita yang bagi tuan. Untuk kita, war-warkan benda ni kepada Enquiry Office sebagai frontliner. Untuk maklumkan kepada orang awam yang datang buat laporan polis, sama ada apa-apa laporan polis lah. Untuk maklumkan kepada mereka tentang kewujudan National Scam Response Center, iaitu 997. Boleh buat panggilan untuk membuatkan mereka mendapatkan kembali duit mereka melalui sekatan-sekatan, melalui pembukuan akaun-akaun tersebut, supaya sekiranya ada duit, mereka dapat kembali balik duit. Ini antara tuan dengan saya tahu, tetapi orang awam di luar sana tak tahu tentang kewujudan. Jadi Enquiry Office perlu tahu tentang untuk war-warkan kepada orang awam sebagai frontliner. Cik, nak tanya, tahu tak pasal NSRC? Ya tuan, mestilah saya tahu. Ya, kita tahu sebab kita polis. Tapi ramai orang awam dekat luar sana yang tak tahu tentang kewujudan National Scam Response Center NSRC atau lebih dikenali sebagai 997. So saya harapkan Encik sebagai inquiry, frontliner yang menerima pertama pengadu untuk menerangkan tentang kewujudan NSRC. Okay, untuk makluman Encik, betapa cepat pengadu membuat laporan ke NSRC, kemungkinan boleh mendapatkan wang semula. Saya harapkan Encik dapat memberikan penerangan pada mangsa-mangsa yang membuat laporan polis ataupun selepas membuat laporan polis, mohon untuk memberikan penerangan berkaitan dengan NSRC. Cik tahu apa tu NSRC? Pernah dengar tapi tak berapa jelas. Okey, macam ni saya terangkan. NSRC adalah National Scam Response Center 997. Dan di mana dia beroperasi apabila cik mendapati di dalam akaun ada pengurangan wang akibat penipuan ataupun diperdaya. Jadi encik dan cik boleh hubungi segeralah di talian 997. Okey, jadi tujuan utama NSRC tersebut adalah untuk menyekat pindahan wang yang telah dilakukan, sama ada encik sendiri pun sedari atau tidak sedari, dan sekiranya di dalam akaun tersebut mempunyai wang, dia akan dipulangkan semula kepada cik-cik semua mengikut prosedur-prosedur tertentu.